An-nusyuz fil Islam. Tuan-tuan pernah dengar nusyuz? Pernah? Pernah dengar nusyuz? Okey. Kalau pernah dengar tetapi lupa apa itu nusyuz, saya buat cerita sikit lah. Cerita macam ni lah tuan-tuan. Mula-mula kahwin, okay, jumpa isteri yang comel, yang cantik, kan? Cantik tu dia tak bukan ikut orang, ikut kita, kan? Sebab cantik ni orang kata subjektif, kan? Bagi kita cantik, bagi orang kadang-kadang tak cantik. Tak apa, jangan kira orang, kira kita je. Maknanya kalau kita tengok isteri kita cantik, cantik lah tu. Jangan peduli apa orang kata. Sebab yang nak hidup dengan isteri kita lah kita. Betul tak? Sama juga isteri, dia tengok kita handsome ke tak handsome, jangan kira orang. Kalau isteri suka tengok kita, mana kita handsome lah tu. Jangan fikir orang lain. Kadang-kadang kita fikir orang lain, orang kata, apalah suami kamu kan tak handsome langsung. Tak apa orang lain, yang penting bagi isteri kita, kita handsome, cukup. Sebab bagi isteri, dalam hidup dia, seorang je dia nak handsome. Tak ada orang lain, seorang je, suami dia je. Tak penting orang lain handsome, yang penting suami dia seorang handsome. Dia suka tengok, dia gembira, dia happy, dia boleh hidup bersama, cukup untuk seorang isteri. Lelaki lain sikit. Lelaki dia boleh sampai 4 kali handsome, untuk 4 orang, kan? Itu kelebihan lelaki lah, yang tidak ada pada wanita. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi, kan? Bukan saja-saja kita reka-reka cerita. Ini Allah Ta'ala bagi kelebihan bagi makhluk yang bernama lelaki. Alhamdulillah, ya? Jadi tuan-tuan dah kahwin, isteri cantik pada pandangan kita, kemudian pada peringkat awal tu Masya Allah, ya? Taatnya, patuhnya pada kita, dengar cakap, apa saja nak dia bagi, kan? Kadang-kadang tak minta pun dia bagi, kan? Layan kita sangat baik, kan? Tiba-tiba lama kelamaan dia dah semakin kurang, layanan makin kurang. Dulu mesra dah tak mesra. Dulu tak ajak masuk bilik tidur pun dah dia yang ajak kita masuk tidur. Contohnya lah, cepat, laju je, kan? Dah lama-lama tu kita ajak pun tak tahu. Sekarang pula dengan telefon, kan? Dengan gadget, dengan TikTok lah. Jom tidur, kita ajak isteri kita, abang pergilah tidur dulu. Contohnya, saya sibuk lagi duduk main TikTok ni. Contohlah, buat live TikTok. Apa benda lah, macam-macam sibuk. Kecil hati tak? Kalau kita ajak isteri kita tidur, tiba-tiba dia tak nak, tuan-tuan. Kecil hati? Kecil hati. Orang lelaki ni sensitif. Buat tidur dia sensitif. Sebab itulah Nabi kata dalam satu hadis, ya, kalau sekiranya seorang lelaki meminta isteri dia, untuk tunaikan hajat dia lah, untuk ajak tidur. Ajak tidur tu dia macam-macam bila tidur tu, kan? Aktiviti masa tidur tu, sebelum tidur lah, kan? Kalau dia tolak, maka suami tu marah, maka malaikat akan mengutuknya, melaknat dia sampai ke pagi. Kita pernah dengar, kan, tak? Pernah dengar. Ini kena cerita dekat isteri kita, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri kita ni dia bukan tak pernah dengar, dia dah dengar, tapi dia kena selalu cerita. Bagi tahu jelas-jelas, orang lelaki ni di antara perkara yang dia paling sensitif bila dia nak tak bagi. Itu dia antara benda yang paling sensitif bagi orang lelaki. Betul, tuan-tuan? Ke saya je? Saya rasa lelaki macam tu, secara umumnya, secara umumnya. Jadi bagi tahu dekat isteri kita, kalau abang nak, kalau nampak gaya-gaya nak tu, layan terus. Jangan nak tangguh-tangguh. Sebab ditangguh-tangguh dia akan menyakitkan. Apatah lagi bila tidur pusing belakang. Tak ada setengah, kita tak apa pusing belakang, tak ada masalah. Tapi setengah lelaki dia sangat sensitif bila pusing belakang. Contohnya lah. Jadi bila isteri kita minta, isteri tak nak, isteri tak layan, ataupun isteri buat dia buat tak tahu je, ataupun apatah lagi komplain pula baru minggu lepas nak pula, contohnya lah. Kita orang lelaki ni, tuan-tuan, dia tak sama macam orang perempuan, kan? Kita 60 muda lagi, tuan-tuan, kan? Orang lelaki 60 ni muda lagi, dia masih lagi keinginan. Betul tak? 60 masih ada keinginan, kan? Tapi kalau perempuan 60 tu dah menopause, tuan-tuan, dia tak nak dah, kan? Nampak kita boleh lari-lari, kan? Contohlah, contoh. Ini bukan cerita saya, tuan-tuan, cerita umum saja. Okey? Jadi itu di antara benda yang kita kata, kalau sekiranya kita minta isteri kita tak bagi, maka isteri itu dianggap derhaka. Derhaka ni namanya nusyuz dalam bahasa Arabnya. Nusyuz ni derhaka lah secara umumnya. Itu salah satu contoh.
Contoh yang lain yang menyebabkan isteri nusyus ni macam-macam lah. Okay, antaranya contoh, dia marah dekat kita pagi tu, kan? Kita pun pergi kerja, dalam keadaan kita marah, dia pun marah. Balik-balik dikunci pintu daripada dalam, ketuk-ketuk tak buka, ketuk-ketuk tak buka, tuan-tuan. Last-last kita terpaksa pergi tidur kat surau, contohnya. Okey, itu pun dia antara perbuatan yang dianggap nusyus. Secara umumnya, apa-apa saja perbuatan yang menyebabkan suami tak happy, suami marah, dan benda tu pula bercanggah dengan hukum syarak, maka itu dinamakan nusyus. Tetapi kalau perempuan, isteri kita tak nak ikut kehendak kita, dan benda tu memang tak patut pun kita buat. Kerana apa? Kerana dia tu bercanggah dengan hukum syarak. Contoh tuan-tuan, baru kahwin, baru minggu lepas kahwin, baru dapat sekali contohnya tuan-tuan. Lepas tu isteri menses pula, datang haid. Contoh tuan-tuan. Jadi suami duk minta juga, nak juga. Contoh ni bukan kita tak lah kan, tapi ada kalau orang putih dia tak kisah kan. Yang contoh orang bukan Islam dia tak kisah apa, tapi bagi kita tak boleh tuan-tuan. Kalau isteri serahkan masa suami nak, masa dalam haid berdosa isteri, berdosa suami, kerana tak boleh taat kepada suami dalam perkara yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh kita buat satu benda yang menyebabkan maksiat kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah dianggap isteri itu derhaka kerana tak ikut perintah suami? Tak. Sebab apa? Sebab dia tak boleh lawan Allah. Suami memang kena taat, tapi dalam perkara yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kalau bercanggah hukum syarak, isteri wajib tidak taat. Bahkan haram dia taat kepada suami dia kalau suami ajak benda yang melakukan kemaksiatan. So secara umumnya tuan-tuan, nusyus ni adalah penderhakaan seorang isteri terhadap suami dia, ataupun boleh juga nusyus ni boleh berlaku kepada lelaki juga. Tapi yang kita nak cerita malam ni adalah nusyus seorang isteri. Baik tuan-tuan, kita gambarkan dalam kehidupan kita yang kita harapkan kita bahagia. Bila bahagia ni tuan-tuan? Bila kita hidup rasa bahagia, rasa tenang, rasa seronok. Bila hubungan kita dengan isteri bagus, betul? Kan? Isteri layan kita dengan baik, jumpa isteri senyum, nak pergi kerja, jangan pesan baik-baik, bersalam, peluk dia, cium dia, jalan baik-baik bang, okay, jaga diri. Seronok kan tuan-tuan? Hidup macam tu kan? Balik rumah, buka pintu, bunyi suami sampai, terus buka pintu, kan? Makanan dah siap, sediakan. Kalau ikut maknanya kata pernah dengar kisah macam mana seorang wanita yang dikatakan lebih dahulu masuk dalam syurga melalui Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia layan suami dia dengan sangat baik. Macam ni dia layan tuan-tuan? Bila suami dia baik balik dia sediakan apa dia? Air, dia sekan satu rotan tuan-tuan. So dia masuk rumah aja, abang minum air. Ini rotan. Kalau saya buat silap, abang rotan lah saya. Kemudian dia selak kain dia tuan-tuan. Bukan selak habis lah, maknanya selak nak menggambarkan. Sebab dia ada gambaran dia. Ada gambaran. Kalau isteri menunjukkan keinginan dia, contohnya lah, tuan-tuan pun tahu dah dia semua ni, dia nampak lain cara dia, body language dia tu. Tapi contohnya dia siap awal-awal pakai wangi-wangi, itu tanda lah tu dia nak sesuatu lah tu tuan-tuan. Sama juga kita, kita pun macam tu, siap-siap awal, balik mandi dah bersih, pakai wangi-wangi, pakai, orang kata kalau perempuan tu dia yang tak pernah, yang orang kata biasanya tak pakai lipstick, pakai lipstick, tak apa, tua-tua pun pakai lipstick tuan-tuan. Contoh, kadang-kadang kita suka tengok orang kat luar pakai lipstick, suruh isteri pakai, tak apalah, sebab untuk kita kan, contoh. Jadi itu nampak, nampak. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jadi berbalik kepada cerita kita tu, maknanya kalau sekiranya apa yang dilakukan oleh isteri kita tu, kalau dianya maknanya bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka dia wajib taat lah. Okey? Baik, saya pun hilang dia punya point kat situ, tapi tak apa, nanti dia sampai balik. Baik, jadi berbalik kepada apa? Okey, sekarang bila kita suasana kita tak happy, bila hubungan kita tak bagus dengan isteri kita,
maka tidak ada keindahan rumah tangga. Okay? Contoh macam saya sebut tadi lah, bila nak keluar rumah, contoh ni bila kita berkelahi, contohnya tak happy, bila keluar rumah dia kunci je pintu, tak boleh nak masuk sebab kunci daripada dalam, contohnya kan. Okey, maka itu menyakitkan hati tuan-tuan, menyakitkan hati kita. Itu juga dianggap derhaka. Satu lagi contoh tuan-tuan, antara contoh derhaka yang besar lah, antaranya ada hubungan dengan lelaki di luar. Ini nusyus, dia peringkat tinggi lah, peringkat yang serius. Kalau kita contoh suruh buat kopi, dia tak nak buat, lambat, slow, itu masih boleh orang kata ditolerate lagi lah, mana tidaklah serius. Tapi kalau sampai ada skandal dekat luar, itu masalah besar tuan-tuan. Itu nama derhaka yang antara peringkat tinggi lah, peringkat level yang tinggi. Baik, jadi kalau benda-benda ni berlaku dalam rumah tangga kita tuan-tuan, dan satu lagi juga perkara yang penting, kalau sekiranya isteri kita tak dengar cakap kita dalam bab ibadat. Contoh tuan-tuan, kita solat datang ke surau, tapi isteri slow je. Nak solat pun nak suruh setiap hari. Contohnya lah tuan-tuan, kalau ada, insya-Allah kita semua tak lah, cuma kalau ada situasi ini berlaku, maka sedih tak kita tuan-tuan? Sedih lah. Sebab kita duk jaga solat, anak kita suruh solat, kan? Kita jaga betul-betul, tiba-tiba isteri tak solat, contohnya, kan? Bangun lambat solat, subuh tak pernah solat subuh, contohnya. Suami pergi surau, contohlah tuan-tuan. Ada keluarga macam tu, ada suami isteri yang macam tu. Dan kadang-kadang terbalik pun ada. Isteri bangun solat, tahajud pun ada kadang-kadang, suami berdengkur lagi. Subuh pun tak solat kadang-kadang, ada juga macam tu, tapi ini kita cerita pihak isteri. Kalau ini berlaku pada pihak isteri, suasana tu dah jadi tak cantik. Kemudian pula bersikap kasar, selalu kena tengking, selalu kena marah dekat isteri. Contohnya kita salah sikit pecah pinggan lah. Jadi macam mana kita nak gambarkan kehidupan yang macam tu tuan-tuan? Tak ada kebahagiaan. Kita rasa orang kata bukan rumahku syurgaku lagi dah, dia jadi rumahku nerakaku, kan? Contoh tuan-tuan, contoh rumah kita bahagia ke tak, antaranya petunjuk dia, indikasi dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa terikat, rasa nak balik je ke rumah, pergi mana-mana memang teringat nak balik, itu tanda ada kebahagiaan dalam rumah tangga tu, pada kebiasaan macam tu, kan? Tetapi kalau balik rumah, kalau seboleh-bolehnya tak nak balik rumah, lagi lama duduk keluar lagi bagus. Kalau balik juga pun, kalau boleh malam-malam, kalau boleh dah larut malam, isteri dah tidur baru kita balik. Kadang-kadang ada, okey tu tak ada masalah tu. Biasa orang yang ada kecintaan, kasih sayang kepada isteri, pada keluarga dia sentiasa terikat dengan rumah dia. Rasa nak balik je, rasa sehari pun rasa macam lama sangat, contohnya, kan? Jadi itu tanda. Tapi kalau kita dah mula, sama juga isteri kita, ada je cara, kadang-kadang dia cari jalan nak lambat balik. Hari-hari dia bagi kerja, balik patut pukul 5, tak balik pukul 5, larut malam baru boleh, ada meeting lah, jumpa kawan lah. Hari-hari macam tu je. Okey, macam mana kita nak gambar kita hidup dalam suasana macam tu? Jadi itu semua dianggap sebagai nusyus ataupun derhaka. Baik, macam mana cara kita nak selesai benda ni tuan-tuan? Kita nak cerai, bukan cerai ni memang dibolehkan dalam hukum syarak, tapi itu bukan pilihan utama. Jadi Islam pun tak galakkan, bahkan kita selalu dengar hadis Nabi SAW menyebutkan apa dia? Abghadul halal indallah at-talaq. Benda halal tapi Allah Ta'ala paling tak suka talak. Boleh, tak berdosa kalau cerai isteri, tapi itu bukan solusi yang terbaik. Orang kata cerai ni last resort, maknanya last kali, dah tak ada cara jalan, dah kita buat macam-macam, tapi isteri masih lagi tak nak dengar cakap, degil lagi, contoh tak dengar kata lagi, tak taat lagi, masih terus derhaka, maka kalau tak ada cara lain, maka bolehlah cerai. Tapi cerai bukan pilihan utama. Okey, contoh tuan-tuan, kalau kita ambil bab ibadat lah, solat. Solat ni benda besar. Tutup aurat juga benda besar. Masa sebelum kahwin, kita rasa kita bagus. Kita rasa boleh, tak apa. Walaupun kita dengar ustaz-ustaz cakap,
Hadis disebut fadfar bizatid din taribat yadak. Kalau kamu nak kahwin, pilih orang yang ada agama. Sebab orang yang ada agama ni menyebabkan kamu akan selamat dalam kehidupan kamu. Bahagia kehidupan kamu bila pilih isteri yang ada agama. Kita dengar, kita tahu. Tapi oleh kerana kita dah jatuh cinta, tuan-tuan, nak juga kahwin dengan isteri kita tu, kita pun tak apalah. Kita kata tak apalah, nanti saya memang dah kuat, iman saya bagus, mantap, saya memang mampulah ubah isteri ni. Bila kahwin, insya-Allah saya akan ubah isteri menjadi isteri yang salihah, jaga solat, tutup aurat dengan sempurna. Tambahan pula isteri pun dah janji, tak apa bang, insya-Allah sekarang ni memang hati saya tak terbuka lagi nak solat bang. Sekarang ni saya tak terbuka lagi hati saya nak pakai tudung bang. Tapi insya-Allah bila kita kahwin nanti abang, saya berazam. Sebelum kahwin ni tuan-tuan, sebelum kahwin berazam, insya-Allah saya akan ikut cakap abang, saya akan tutup aurat, saya akan solat sepenuhnya, saya akan taat patuh pada perintah abang masa nak kahwin, sebelum kahwin tuan-tuan. Bila dah kahwin, tak berubah juga tuan-tuan. Kita kata dulu janji nak tutup aurat. Ni dah 2 tahun dah. Tiap-tiap hari saya suruh awak pakai tudung, tutup aurat. Awak kata belum sampai seru. Hidayah belum sampai. Bukan saya tak nak bang, hidayah belum sampai, kata dia. Sedap jawab kan. Tak adalah kasar sangat pun. Cuma ada alasan. Solat pun sama bang. Saya bukan tak nak solat, tapi hidayah tak sampai lagi. Seru tak sampai. InsyaAllah bang, insyaAllah. Dah 2 tahun insyaAllah tak solat-solat. So macam mana kita nak buat? Kalau itu tidak boleh diselesaikan melalui nasihat, antara kaedah yang diajar oleh Allah SWT sendiri. Kenapa Allah Ta'ala sendiri yang menunjukkan cerita, menunjukkan jalan macam mana nak selesaikan masalah nusyuz ni? Kerana nusyuz ni satu perkara yang sangat bahaya dalam rumah tangga. Bila berlakunya isteri tidak taat lagi pada suami, maka dia akan membawa hujungnya kepada perceraian. Dan Islam sangat tidak galakkan kita bercerai. Kenapa perceraian ini sangat tidak digalakkan? Sebab dia memberi kesan yang besar dalam kehidupan suami isteri dan juga anak-anak. Bila bercerai, apa masalah dia tuan-tuan? Pertamanya, kalau dia bercerai, kalau suami itu seorang yang bekerja, isteri tak kerja. Bila bercerai, nafkah dah tak ada. So isteri ni daripada tak kerja, dia kena cari kerja. Susah tak tuan-tuan? Susah. Kemudian kadang-kala pula bila bercerai ni biasa kerana ada kemarahan, kebencian, ada benda dia tak happy antara kedua-dua tu. Walaupun suami itu dia tahu, bila cerai, dia bercerai dengan isteri, bukan cerai dengan anak. Walaupun bercerai, anak-anak masih kena bayar nafkah, betul kena bayar nafkah. Tapi oleh kerana dia marah dekat mak dia, anak-anak sekali jadi mangsa. Anak-anak pun tak dapat nafkah. Itu di antara sebab kenapa Allah Ta'ala tak suka sangat bercerai. Bercerai ni juga dia akan menimbulkan konflik kekeluargaan. Dulu kita baik dengan mak mentua kita, kita baik dengan pak mentua kita, baik dengan ahli keluarga belah isteri kita. Bila bercerai apa berlaku? Masa muka kebanyakannya. Jadi itu menimbulkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Kesannya besar tuan-tuan. Selain daripada nafkah, selain daripada anak yang tidak ada ayah contohnya, ayah menjaga, yang mendidik, kan, menyebabkan anak-anak kadang-kadang jadi liar. Kenapa ayah tak ada orang didik, tak ada orang yang ditakut kat rumah contohnya. Biasa didikan ni tuan-tuan, kalau pengalaman saya, anak-anak dia lebih takut kepada ayah dia berbanding dengan mak dia. Ini pengalaman saya, tak tahu tuan-tuan, mungkin kadang-kadang ada juga rumah tangga yang mak dia lagi digeruni daripada ayah dia. Ayah dia cool, ayah dia macam mak dia, lembut je. Janganlah nak, dia tak payahlah buat macam tu, dosa tak baik. Baik ayah dia macam tu, mak pula kamu ni dia ada juga macam tu. Tak kisah. Tapi pada pandangan saya tuan-tuan, berdasarkan pada pengalaman, dalam rumah tangga ni dia kena ada salah seorang agak keras sikit. Bukan keras setiap masa, ada keras sikit. Maksudnya bukan dua-dua memujuk.
Ada seorang memujuk, ada seorang yang menggunakan sedikit kekerasan dan juga orang kata maknanya bukan secara yang lembut nasihat. Jadi kena ada yang guna tindakan, contohnya beri amaran, gertak, marah, herdik, atau kadang-kadang gunakan rotan bila perlu ada. Sebab dia balance antara. Kalau lembut dua-dua ni, dia kadang-kadang ada masalah. Tapi ini pun tak semua orang macam tu. Tapi secara umumnya macam pendidikan ni dia kena kalau boleh dia seimbang antara lembut dan juga ada masa-masa perlu ada yang keras juga. Kalau lembut dua-dua, kadang-kadang orang kata anak naik atas kepala. Tuan-tuan, anak-anak ni dia peringkat awal, ya, dia tak faham. Contoh paling mudah lah tuan-tuan, pasal telefon je. Pasal telefon. Anak 3-4 tahun, anak kita dah bagi telefon sekarang. Telefon handphone yang ada internet, betul tuan-tuan? Sebab apa? Alasan dia, mak dia cakap, payahlah bang kalau tak bagi telefon ni, anak kita tak boleh nak buat kerja. Tak macam dulu-dulu, mak kita ada bagi telefon dulu, tak ada tuan-tuan. Sekarang ni, ubat dia, kalau anak tu jenis yang maknanya cergas lah, anak yang aktif, kesana kemari, kalau mak dia nak pergi duduk dapur, dia ikut sekali duduk dapur. Yang dia sama-sama nak masak sekali, tak buat kerja mak dia kadang-kadang. So mak dia kata, bagi je telefon bang, duduk kat luar, okey bagi telefon, tengok open ipin, insya-Allah selamat. Tapi masalahnya, kita bila kita bagi dia bukan setakat masa memasak je, mak kita. Isteri kita bagi bukan masa memasak je. Dia masa nak buat kerja-kerja lain pun dia akan bagi telefon juga. Jadi akhirnya anak tu sangat terikat dengan telefon. Yang telefon ni sangat bahaya tuan-tuan. Jadi kadang-kadang, okey, macam saya tuan-tuan, pengalaman saya nak share dengan tuan-tuan. Saya bagi juga anak bagi telefon. Cuma satu perkara yang saya sangat pantang, bila solat wajib berhenti. Waktu solat, walaupun umur baru 3 tahun 4 tahun, waktu solat wajib berhenti. So apa saya buat? Bila masuk waktu, Ahmad, ya Allah nusalli. Dia kecil tu cakap Arab dengan anak. Hadal waktu solat, ya Allah utruk telefon. Ba'din ba'da salah mungkin tanzur telefon atau tastaqrib telefon. Dia mula-mula dia memang tak dengar kan? Dia mula-mula dengar, dia akan menangis, membontak, tapi kita tak layan. Buat juga akhirnya bila bunyi azan, ya Allah ya Ahmad nusalli, dia pun telefon dia pun bagi dengan senang. Tetapi dia kena ada keras lah tuan-tuan, bukan kita gonta tapi keras, maknanya kita dengan tegas. Kita ajak anak, didik anak, itu prinsip dia. Kat rumah bila waktu azan tak boleh tengok telefon dalam apa saja keadaan. Walaupun anak yang kecil pun tak boleh biarkan. Walaupun kita tak dengar suara apa semua, masih tegur, teruskan. Barulah anak tu faham. Dah boleh dia faham sendirilah. Ya? Jadi baik, tuan-tuan, berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, bila isteri dah mula contohnya macam tadi, perceraian memang satu perkara yang kalau boleh kita elakkan, dan kalau sekiranya isteri tidak lagi boleh dibentuk ataupun diperbaiki akhlaknya, khususnya berkaitan dengan ibadat. Dah 2 tahun janji tak solat, nak solat tak solat. Dah 2 tahun kahwin kata nak tutup aurat, tak tutup aurat juga. So macam mana cara dia? Cara dia adalah disebutkan dalam Al-Quran. Okey, kenapa Allah SWT sendiri yang kita sebut tadi, kenapa Allah SWT sendiri sebut dalam Al-Quran? Kerana macam saya sebutkan tadi, perceraian, sebab bila nusyus dia akan menuju kepada perceraian, dan perceraian itu sangat tidak baik dalam Islam. Okey, baik. Allah SWT ajar kita kalau sekiranya isteri kita nusyus, yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Subhanallah azim. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang nusyus mereka, maka nasihatilah mereka. Ini step yang pertama. Bila isteri derhaka, bila isteri tak dengar cakap, bila isteri buat benda yang kita tak suka, yang menyebabkan kita marah, yang buat kita benci, maka nasihat dia, tegur dia, bagi peringatan pada dia. Dan ingatan ni tuan-tuan, dia banyak kaedah lah. Dia banyak kaedah.
Kalau kita jenis ada ilmu sikit tentang ilmu agama, maka kita boleh baca-bacakan hadis ke, baca ayat Quran. Itu antara nasihat. Isi kandungan dia mesti mengandungi Quran dan hadis. Kenapa Quran dan hadis, tuan-tuan? Kalau kita cuma bagi nasihat, awak kan isteri, awak kena taat pada suami, tak ada isi, tuan-tuan. Isi ada tapi tak kuat. Awak wajib. Apa alasan wajib? Apa hujah dia? Kenapa awak wajib ikut taat suami? Contohnya. Jadi kita sekarang ni mudah, tuan-tuan. Kalau kita memang tak ada ilmu, tak apa. Sekarang ada ChatGPT, tuan-tuan. Ya? Tulis je ChatGPT. Okey, berikan teks nasihat untuk isteri yang nusyuz. InsyaAllah. Berikan dengan lengkap ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Dan ayat Quran dan hadis tu letakkan baris siap-siap. Tuan-tuan dibagi baris siap-siap. Minta, kena minta lah. Ya? Letak baris siap-siap dengan maknanya sekali, dengan hujah-hujahnya, dan minta lah dia bagi semua lengkap, tuan-tuan. So lepas-lepas maghrib, kita walaupun isteri contohnya waliyahzubillah tak solat, kita panggil, mai abang nak cakap sikit. Kita pun buka ChatGPT. Ini abang nak bacakan sikit. Bacalah hari-hari, tuan-tuan. Itu antara kaedah nasihat. Sebab bila kita nak nasihat orang ni, dia kena ada suatu benda yang kuat yang boleh menyentuh hati dia. Yang boleh menyentuh hati manusia ni, antaranya yang paling utama adalah Quran. Ayat Quran. Walaupun sekeras mana hati manusia ni, kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran berterusan, insya-Allah dia akan jadi lembut. Saya tertarik tengok video-video, walaupun dari sudut syariahnya macam tak berapa tepat lah. Apa nama dia, orang Arab, tapi dia luar negara lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, dekat TikTok, semua banyak. Namanya Ridwan macam tu lah. Ya? Apa dia buat, tuan-tuan? Dia pergi, tapi masalahnya apa dia? Tak patuh syariah lah, sebab kebanyakan dia pergi perempuan. Yang perempuan buat tu yang buka dedah, aurat dan sebagainya. Tapi matlamat ni betul, tapi cara tak betul. Dalam hukum syarak, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Yang matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat dia bagus, sebab apa? Dia nak bagi orang-orang masalih-masalih ni, kebanyakan masalih lah, supaya dengar Al-Quran. Dan kebanyakan yang dengar Al-Quran tu first time dengar Al-Quran. Mana apa dia buat, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pernah tengok, dia pergi, dia pakai earphone tu, headphone tu, dia pasang Quran, dia pergi, orang tengah duduk borak-borak ni, dia put, dia letak kat telinga, dekat kepala orang tu. Orang tu, apa ni? Okay, just listen. Something good itu, something good. Ya, orang terdengar, bila kita tengok berubah muka dia tu, nombor dia sangat kagum dengan ayat Quran, tapi dia tak dengar di luar. Okay? Maksudnya apa dia nak cerita kat sini? Lepas tu bila dia tanya, dia like it, very nice kata. Mana dia kata seronok sangat dengar dengan Quran. You know what is this? Oh, dia kata tak tahu, tak pernah dengar. Ada tak tak pernah dengar. Ada yang pernah, this Quran. So itu kaedah dakwah betul, cantik. Dia punya mesej bagus, tapi cara tak betul. Sebab apa? Dia pergi pertama, dia pergi dengan perempuan yang comel-comel tu, budak-budak perempuan dedau dengan sebab pendek kan, dekat pantai. Jadi kaedah salah, matlamat betul, tapi ini memang tak boleh lah, secara umum tidak boleh diterima lah kaedah tu. Tapi mesej sampai. Jadi nak cerita kat sini bukan nak cerita dia buat tu, nak ceritanya Quran ni, tuan-tuan, dia boleh melembutkan hati manusia yang keras. Jadi isteri kita, tuan-tuan, di antara kaedahnya ialah kita bacakan dia Al-Quran, bacakan hadis, baca dengan cara yang lembut lah, bukan yang keras lah. Maknanya kita kabling. Nak juga, minta juga dia duduk sekejap, walaupun 4-5 minit. Kalau selagi mana dia tak solat, suruh dia solat. Ini yang Allah Ta'ala pesan, ini yang Nabi pesan. Hari-hari buat, tuan-tuan. InsyaAllah lama kelamaan ayat-ayat Quran akan menembusi hati-hati mereka, hati-hati isteri kita, insyaAllah. Okey, baik. Kalau kita dah buat, kalau kita kadang-kadang dalam menegur dan juga mengubah manusia ni, kadang-kadang kita sendiri tak mampu bersendirian, tuan-tuan. Sebab isteri ni kadang-kadang dia lebih kuat daripada kita. Apatah lagi kalau isteri itu jenis kasar, jenis tak dengar nasihat, jenis yang kata kadang-kadang kedudukan isteri lebih tinggi daripada kita. Masalah juga, payah tuan-tuan nak nasihat. Saya ada kawan, tapi nasib baik isterinya orang yang orang kata yang Islamically educated lah, orang yang education dia, background dia Islam, faham ajaran Islam, faham fikrah Islam. Yang tu okey lah.
Sebab isteri dia profesor dan suami dia biasa-biasa je. Tapi nasib baik sebab dia ada background agama, maka dia dengar lah. Tapi ramai isteri bila dia tinggi kedudukan daripada suami, tuan-tuan tak dengar cakap. Masalah, tak dengar. Dia rasa dia lebih hebat, dia rasa lebih ada ilmu, gaji dia lebih besar. Kadang-kadang suami pun tumpang dia. Bila suami tumpang isteri, dia payah nak nasihat, tuan-tuan. Bukan semua, tapi banyak yang kes-kes yang macam tu. Sebab itulah kalau kita nak kahwin lagi, tuan-tuan, ini kebanyakan nak kahwin kan, saya tambah sikitlah ujung tu. Kalau tuan-tuan nak kahwin lagi, kahwinlah yang selevel dengan kita ataupun lebih bawah sikit daripada kita. Itu adalah lebih baik. Walaupun orang kata baguslah kahwin orang kaya, kan? Sebab kita biasa-biasa je. Kalau kahwin orang kaya bolehlah menumpang. Tak, tuan-tuan. Hakikatnya belum kahwin, dia janji macam-macam. Bila dah kahwin, tuan-tuan, dia pandang rendah dengan kita. Sebab harta dia lebih banyak daripada kita, dia lebih mewah, segala-galanya kita tumpang. Bila salah sikit, awak tu tak ada apa-apa bang, tak payah banyak cakap. Kereta siapa punya? Kereta saya yang bagi, kan? Abang dapat gaji sekarang, siapa yang bayar? Saya yang bayar. Gaji 4-5 ribu. Dulu habis gaji 2 ribu je, sekarang saya bagi 5 ribu bang. Kan? Yang pergi holiday siapa yang bayar? Saya bayar bang. Abang tak payah banyak cakap lah, diam-diam je. Tak apa, saya tahulah apa saya nak buat. Masalah tuan-tuan, duit banyak tapi hati tak happy, kan? Jadi sebab itulah kalau nak kahwin, kahwinlah orang yang sekufuk, kita panggil, dengan kita. Ya, baik. Untuk mengubah manusia ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak mampu buat bersendirian. Kadang-kadang saya pun walaupun ada agama, walaupun belajar orang kata agama, walaupun adalah faham sikit-sikit agama, tapi kadang-kadang kita berseorang yang pun tak mampu. Sebab isteri kita dia tak sama. Orang lain tegur dengan kita tegur tak sama, tuan-tuan. Kadang-kadang dia lebih suka dengar ustaz-ustaz lain ceramah. Kita punya ceramah dia tak dengar pun. Ini cerita betul lah, tuan-tuan. Ini ikhlas cakap ni, ini fakta. Sebab dia dah biasa dengan kita. Kita suruh dengar, kalau wajib kan, okey, malam ni Abi ada ceramah live, wajib tengok. Wajib dia tengok. Dia takut berdosa kan. Tapi kalau dia pilih, dia tak pilih, tak tengok ceramah kita. Kan? Sebab mungkin tak menarik kot, ataupun dia dah tengok kita hari-hari. Dia macam tu lah. Macam contohlah ceramah, tuan-tuan. Ceramah ni pun, kalau kita duduk kampung, orang kampung tak panggil kita ceramah, dia panggil orang luar. Kan? Dia sebab orang dah biasa duduk tengok hari-hari, tu macam tak menarik, kan? Macam tak menarik, kan? Dia nak orang luar dalam ceramah, kan? Kita duduk dalam satu taman, orang taman tu tak lantik, tak jemput kita ceramah pun, orang luar dia panggil, kan? Jadi kita pun rasa kadang-kadang kecil hati juga, kan? Tapi nak buat macam ni, manusia tabiat dia suka orang yang jarang-jarang dia tengok, kan? Kalau hari-hari duduk ceramah, dia tak suka, tak menarik. Jadi isteri pun kadang-kadang sama macam tu. Jadi kadang-kadang bila kita nak nasihat isteri ni, dia kena, kadang-kadang kita minta orang lain nasihatkan. Bahkan kadang-kadang kita forward je, kadang-kadang YouTube, tapi bukan kita. YouTube ustaz-ustaz yang famous, yang Ustaz Azhar ke, dia tengok lah. Tapi kalau kita forward kita punya, dia mungkin tak tengok. Jadi nak buat macam mana, tak apa, dia itu orang kata fitrah manusia, kan. Tak apalah. Jadi kadang-kadang kalau kita tak mampu nasihat isteri kita mampu nasihat tapi kita tak mampu mengubah. Kan? Nasihat sampai bagi tahu tapi tengok serupa je. Contohlah. Kadang-kadang kita perlu orang lain. Okey, dan yang keduanya, jangan kita expect maknanya bila kita tegur ini terus berubah. Tapi kalau 2 tahun tu lama lah. Kalau tuan-tuan bagi nasihat hari-hari, nasihat hari-hari baca hadis Quran 2 tahun tak berubah-ubah lagi, tu berat benar lah. Kan? Kalau macam tu punya kaedah, kalau memang nampak dia tak nak berubah betul, maka pada ketika itu dibenarkan kita untuk menceraikan isteri kita. Sebab apa? Sebab isteri kita memang beyond repair. Mana tak boleh nak repair lagi dah. Dia tak boleh repair. Dia memang itu cara dia, tak boleh ubah. So kita masih lagi bertanggungjawab. Kalau dia tak solat, kalau kita tak tegur, kita akan berdosa, tuan-tuan. So lebih baik kita bebaskan dia. Itu lebih baik. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila kita jaga isteri yang tak solat, bila kita jaga isteri yang dah kita nasihat, dah buat macam-macam, dah pergi kaunseling lah, dah bagi orang nasihat, tak nak berubah juga, degil juga, dia kenapa kita dibenarkan pada ketika itu dan tidak lagi makruh untuk kita ceraikan isteri bila isteri dah tak dengar cakap, tak boleh nak ubah. Kerana bila kita jaga, membuat memelihara
melindungi wanita isteri yang tidak taat pada Allah, dia akan membawa kemurkaan Allah Taala dalam rumah tangga kita. Bila orang tak solat ni dosa besar tuan-tuan, tinggal. Jadi kita duk bela orang yang dalam solatnya sentiasa dimurkai Allah Taala. Maknanya isteri yang sentiasa setiap waktu dilaknat, dimurkai oleh Allah Taala. Kita tumpas kaki lah tuan-tuan, sebab kita di rumah yang sama. Keberkatan akan hilang daripada rumah tu. Hari-hari buat maksiat, hari-hari buat benda yang salah tuan-tuan. Itu satu. Yang keduanya, dia akan memberi kesan kepada anak kita. Bila mak tak solat, kita pergi kerja tuan-tuan, mak tak solat, contohlah, anak nak solat ke? Tak solat tuan-tuan. Kalau mak dia suruh, pergilah solat, mak dia, anak kata apa? Mak tak solat pun. Mak tak apalah, mak dah besar. Kalau jawab mak dah besar, tak apalah. Kan? Mak nanti taubat lah. Mak dia juga, jadi mak cerdik macam tu jawab dia. Kan? Mak dia cerita, dah ni, kamu tu kena belajar. Mak masa kecil solat, dah tua-tua ni tak berapa, penat sikit nak solat. Macam-macam lah. Bagi alasan. Jadi, kalau itu tidak boleh diselesaikan, maka ada cara keluar. Maka pada ketika itulah, maka dibenarkan kita untuk menceraikan isteri kita. Baik tuan-tuan. Ada perempuan yang nasihat kadang-kadang tak boleh pergi, dia tak berubah, payah berubah. Tapi hubungan bagus. Contoh dia walaupun suami dia marah, dia masih cool, maknanya masih layan suami dia, hubungan masih baik, tempat tidur pun okey, semua okey. Cuma solat tak boleh pergi. Malas sangat. Tutup aurat payah sangat. Memang panaslah, tak selesa lah, macam-macam alasannya. Tapi hubungan bagus. Isteri pun tak adalah sampai bila suami pun tak adalah bila isteri tak solat, dia pun sampai satu hari masa muka tak tegap. Dia macam biasa, tapi dia suruh tegak. Hubungan bagus. Maknanya satu kaedah yang Allah Ta'ala sebut tadi, apabila isteri itu nusyus, maka nasihatilah mereka. Okey, nasihat dah jalan, okey dah jalan. Hari-hari buat. Dah berapa tahun nasihat? 2 tahun nasihat. Tak jalan juga. Okey. Cuba kaedah yang kedua. Siapa ajar ni? Allah Ta'ala sendiri ajar. Apa dia kaedah dia? Wahjuruhunna fil madaja. Pisahkan isteri daripada tempat tidur. Apa kesan dia, tuan-tuan? Ada kesan tak bagi seorang isteri kalau sekiranya suami yang pada awalnya 2 tahun memang sangat mesra, tak pernah miss, memang tidur sama? Maknanya kalau dia ada operasi pada malam tu, adalah, kalau tak ada, tapi tidur setiap malam bersama dengan isteri, tak pernah miss 2 tahun. Setiap malam, sama ada dia dalam keadaan head ke tak head ke, setiap malam kalau suami tu buka outstation, memang sentiasa tidur mesra setiap malam. Ada dekat dalam bilik bersama-sama tidur, kemesraan wujud. Tiba-tiba kita kata dekat isteri dia, saksi kita, darling, contohlah, kalau panggil darling lah, sayang ke, Mek ke, tak kisahlah, Minah ke, tak kisahlah. Kalau isteri nama Minah, okey Minah, malam ni bermulai daripada malam ni, abang rasa abang tak boleh tidur sama dah. Sebab apa? Sebab Islam ajar, kalau isteri tu tak dengar cakap, isteri tu tak masih derhaka, bila suami dia suruh, contohnya awak sekarang, bila saya dah 2 tahun saya nasihat awak suruh solat, awak tak solat sampai sekarang. Saya suruh pakai tudung, awak dah 2 tahun saya nasihat, hari-hari awak masih lagi tak nak pakai tudung. Maka hari ni, mulai malam ni, saya akan tidur berasingan depan awak. Awak tidur kat sini, saya tidurlah bilik lain. Sampailah awak kisah dan awak sedar. Okey, apa agak perasaan isteri? Kalau isteri yang normal lah, isteri dia baik, dia tak adalah, cuma dia tak solat. Yang lain bagus, makan, minum dia layan, semua yang lain. Cuma tudung tak boleh, solat tak boleh, itu je 2 benda. Ya, contoh. Maka bila kita asingkan dia pada tudung, kalau hubungan tu baik, dia masih sayang dengan kita, maka dia akan berkesan mendalam dalam hati. Dia akan rasa kesunyian, dia rasa macam tak sedap hati lah. Sebab dia hubungannya baik dengan suami dia. Jadi ini akan menjadikan dia berfikir banyak kali. Dia akan berfikir banyak kali lah. Okey. Kalau macam ni, mungkin ada orang semalaman 2 malam kena tinggal, tak tidur sekali pun dia dah insaf. Ada orang macam tu. Ya? Tapi nanti kita bincang untuk akan datang, insyaAllah kita akan teruskan perbincangan. Ini insyaAllah dah masuk. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Ya, insyaAllah kita akan sambung pada bulan depan. InsyaAllah.
Pada bulan depan insya-Allah kita sambung balik kaedah-kaedah berapa lama kita nak asingkan daripada tempat tidur. Kaedahnya macam mana, apa cara yang terbaik dan sebagainya, kita akan bincang lagi insya-Allah pada minggu depan, pada bulan depan insya-Allah dengan izin Allah Taala. Jadi sekadar itu perkongsian kita untuk malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang. Kelemahan saya minta maaf yang banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.